Nak kumpul RM30,000 untuk kahwin dalam masa 2 tahun. Ada cara yang lebih tersun tanpa tunggu gaji besar. Simpan sekitar RM699 sebulan bersamaan dengan 1 gram emas. Kalau konsisten selama 24 bulan, dah ada 24 gram emas. Nilai semasa lebih kurang RM16,700. Kalau harga emas naik seperti trend sebelum ini, nilainya boleh jadi lebih tinggi. Kalau nak capai RM30,000, gandakan kepada 2 gram sebulan. Dalam masa 2 tahun, dah ada 48 gram emas. Kalau boleh mula dengan 1 gram sebulan, kenapa masih tangguh? Harga emas pernah naik purata 10% setahun dan pada tahun 2025 sahaja meningkat sekitar 50.5%. Yang konsisten menyimpan biasanya paling rasa hasilnya. Nak mulakan simpanan emas yang pertama, boleh daftar akaun emas GIP Public Gold percuma sahaja. Rujuk video atau klik link bio. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.